Kalau dulu betul, tapi rumah sekarang mahal. Kalau beli untuk sewa pun tak cukup untuk cover bayar bulan-bulan. Kalau ada tanah, bagus lagi tanam sawit. LHDN tak detect income. Aduh. Terima kasih Jungle Tracker. Kalau bab tanam sawit dengan LHDN tak detect tu, itu saya tak faham ya. Saya tak tahu. Saya tak pernah tanam sawit. Tapi bab rumah sekarang mahal, tak, kalau beli untuk sewa tak cukup untuk cover, saya rasa saya boleh ulas sikit lah di sini. Memang betul. Salah satu kesilapan yang besar yang biasa pelabur hartanah buat adalah anggap kalau dulu rumah sentiasa naik setiap tahun, sekarang pun sama. Masa depan akan sentiasa tak berubah. Mereka anggap, okey, dulu harga rumah naik 2 kali ganda, 3 kali ganda. Sekarang dah tak boleh beli. Sewa pun dah naik. Jadi 20-30 tahun akan datang akan sama. Tapi betul ke? Masalahnya tidak. Okey. Tapi pemaju pun nak untung kan. Mereka akan jual harga yang sangat tinggi. Dan anda sebagai pelabur teruja kerana kalau saya beli 500,000 dan mesti ada orang nak sewa dengan 2,500, bolehlah saya kawal loan saya. Masalahnya bukan macam tu lagi. Sekarang bukan macam tu lagi ya. Sebab tu itu adalah kesilapan yang sangat-sangat besar yang pelabur hartanah yang pertama kali yang buat. Okay? Mereka beli dengan tanggapan sewa mereka akan naik. Harga hartanah tersebut akan naik. Harga rumah tersebut akan naik. Mereka beli, mereka bayar 1,500 ke bank sebulan. Contoh, mereka nak sewa 1,500. Kalau boleh lagi tinggi lagi bayar 2,500. Masalahnya tempat tu orang takkan bayar, tak ada permintaan untuk macam tu. You kalau bayar 1,500 sebulan, sebelah mungkin kena bayar 900 saja. Lepas tu anda dapat prospek macam ni, anda rasa, oi, kenapa saya bayar 1,500 tau? Kenapa you all nak bayar 1,200, 1,000 saja? Rugilah saya. Tapi tak ada permintaan tempat tu. Bukan anda bayar berapa, orang pun mesti ikut tau. Bukan. Penyewa anda bukan pekerja anda ya. Tanggungjawab untuk bayar bank adalah tanggungjawab anda. Tanggungjawab untuk buat kajian adalah tanggungjawab anda. Nanti adalah yang akan salahkan ejen lah, salahkan pemaju lah. Kata kena game dengan pemaju, kena game dengan ejen. Semua percaya ejen, percaya kawan, percaya sifu. Sifu kat mana, sifu jadian kat mana. Mereka salahkan semua orang tersebut tanpa lihat dalam cermin. Lihat dalam cermin. Okay? Ini adalah satu kesilapan yang biasa dibuat. Saya harap lepas ni anda, sebelum anda beli rumah, anda fikir kajian mesti dilakukan. Okay?